Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat malam ni Isnin kedua. Isnin kedua jadual saya di Meru. Jadi duduk relax-relax, lambat-lambat dulu kan. Sekali tengok dari air Isnin pertama Maghrib pula awal Kita masuk halaman berapa? Situ 140 orang lain. Ada lipat pasal apa? Baik, 143. Saya tanda sini 143. Bulan September 140. Bulan Oktober 143. Tak main. Nak scan balik ada ke tak ada bulan sudah. Baik, muka surat 143. Ciri yang ke-35 iaitu bergantung kepada perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga. Ini kebetulan ada kaitan dengan ajaran yang polis serbu, iaitulah ajaran GISB. Jadi dalam GISB ni, selanjutan daripada Arqam ni dia ada. Walaupun polis serbu bukan kerana tu. Kan, polis serbu sebab kerana pengabaian kepada kanak-kanak dan sebagainya Tetapi dari sudut agamanya, dalam ajaran ni dikatakan ada dakwaan, keyakinan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga. Jadi jumpa dengan Nabi secara jaga inilah dalam istilahnya disebut sebagai yaqazah. Kalau orang kata yaqazah tu, inilah tengok Nabi secara jaga. Yaqazah. Yaqazah. Yaqazatan. Yaqazah. Secara jaga, makna kita lah. Kita yang tengok tu. Siapa yang tengok tu bukan sedang tidur, dia dalam keadaan jaga. Dia tengok Nabi sedang jaga ke Nabi sedang lena, tu tak jadi isu. Orang yang tengok tu dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur. Itu istilahnya namanya yaqazah. Baik, jadi lihat Nabi ni, pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insan yang lain di alam mimpi adalah harus dan boleh berlaku. Yang pertamanya, tengok Nabi di dalam mimpi, ia sabit di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus berlaku, harus berlakulah, perkara tersebut. Tidak ada perkara yang pelik lah bila seseorang itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok Nabi ni, tengok Nabi, lihat Nabi. Lihat Nabi, kita melihat Nabi secara mimpi. Hukumnya harus
Dari sudut syarak berdasarkan hadis Nabi, man ra'ani fil manam, sesiapa yang tengok aku, tengok Nabi fil manam, di dalam mimpi. Jadi Nabi bagi tahu Nabi bagi tahu bahawa sesiapa yang tengok Nabi di dalam mimpi, maknanya itu harus berlaku. Ada tak siapa sini pernah tengok Nabi dalam mimpi tak? Salah satunya pasal jarang bersolawat. Kan? Pasal jarang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak masa kita muda-muda bercinta dulu? Ingat tak? Masa bertunang dulu, mimpi tak tunang tu? Mimpi atau ingat dah? Ingat lama. Ingat lagi tak? Ingat kan? Ingat. Kan? Terbawa-bawa dalam mimpi. Pasal apa terbawa-bawa dalam mimpi? Sebab masa kita jaga tu duk teringat dia. Teringat sebelum lena teringat. Jadi dia masuklah dalam mimpi kita. Maknanya bila kita banyak ingat sesuatu benda, dia mudah kita mimpi benda tu. Jadi kalaulah kita tidak bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali dari satu sudut masa kita jaga ni tak ingat sangat pun. Kan? Tak ingat sangat. Jadi tak payahlah nak mimpi tu. Itu dari salah satu sudut lah, bukan segala-galanya. Mungkin dia banyak ingat Nabi tapi dia tak mimpi. Tapi saya sebut ni salah satu sahaja. Mungkin salah satu laginya ialah orang yang tak mimpi ni kerana dia dah kuat. Dia dah kuat, dia memang soleh, dia memang rajin baca Quran, dia tak buat benda jahat, jadi dia tak mimpi kerana dia dah kuat. Sebaliknya orang yang tak kuat, yang kaki maksiat pula mimpi tengok Nabi SAW. Sebab apa? Sebab orang yang dah kuat tak payahlah Nabi nak tegur lagi. Yang kaki maksiat tu dah Nabi datang dalam mimpi ataupun mimpi tengok Nabi nak tegur dia, Nabi nak bagi nasihat, boleh berlaku tak? Boleh berlaku juga. Jadi barangkali tuan-tuan yang tak pernah mimpi tengok Nabi ni pasal kuat sangat dah. Boleh, setuju. Jadi dia ada dua kemungkinan. Satu pasal tak ingat langsung, jarang sangat ingat Nabi masa jaga, sebab tu tak mimpi tengok Nabi masa tidur. Yang kedua kerana tuan-tuan dah kuat sangat dah, jadi Nabi tak datang tengok dah dalam mimpi. Ada kemungkinan wallahu alam. Jadi tak apalah, benda tu bukan benda penting pun. Mimpi jumpa Nabi ni bukanlah perkara penting, bukanlah satu syarat sahnya iman kita. Jadi yang penting ialah pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang lain di alam mimpi adalah harus dan boleh berlaku. Yang keduanya, tengok Nabi secara jaga. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga. Tengok Nabi secara jaga, bukan di dalam mimpi. Ya qazah, secara ya qazah. Di sini berlaku pertikaian di kalangan para ulama. Sambung pada hadis ni, marra'ani fil manami fasayarani yaqazatan. Sambung hadis ni sambung. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan tengok aku di dalam keadaan jaga. Siapa tengok Nabi dalam mimpi, maka dia akan tengok Nabi dalam keadaan jaga. Ada juga disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana kita nak kaitkan dengan ciri ajaran sesat? Macam mana kita nak kaitkan dengan ciri ajaran sesat? Kita tengok hujah mereka. Ada fahaman mendakwa, ajaran
mendakwa ajaran mereka menerima terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga ataupun yaqazah. Pertemuan berlaku di suatu tempat yang dirahsiakan. Begitu juga pertemuan dengan para wali termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Jadi ada ajaran dia dakwa benda-benda begini. Dia tengok Nabi secara jaga, dia jumpa Nabi cara jaga, sembang dengan Nabi. Dia tengok Nabi, dia tengok wali-wali Allah, Syekh Ahmad Badawi ke, Syekh Ahmad Rifai ke, Syekh Abdul Qadir Jailani ke, dan sebagainya. Ya. Jadi maknanya kehebatan dia ni sehingga dia boleh berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal dunia. Ya, kalau mimpi itu biasa. Tapi dia secara jaga, ya, secara jaga. Baik. Sini ada fahaman bahawa gurunya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari bagi membincangkan masalah umat. Maka setiap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sunnah yang baru dan tidak akan dijumpai di dalam mana-mana kitab agama. Maka fahaman ini beralaskan atau berhujjahkan kepada nas Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia punya hujjah dia, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ajaran sesat biasanya dia akan hujah dengan ayat ni. Sebab ayat ni menyuruh kita taat kepada Rasul. Jadi kalau nak taat kepada Rasul, kena jumpa tak? Kena jumpa Nabi tak? Kena jumpa Nabi lah. Jadi guru ajaran kami dia memang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat ni. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Adapun orang yang tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cuma baca hadis sahaja, dia tak ikut ayat ni. Kata ajaran sesat. Saya buat cakap dari sudut ajaran sesat ni. Pasal ayat ni bukan suruh taat hadis Nabi, ajaran ni suruh taat Nabi. Sekarang kita, ustaz-ustaz kita, dia tengok Nabi tak? Tak. Dia cuma baca hadis Nabi. Allah Ta'ala suruh taat Nabi Rasulullah, bukan suruh taat hadis Nabi. Macam mana nak jawab? Tak boleh jawab, kita ikut. Kita akan terikut dengan ajaran ni lah. Sini ayat ni, sebelum ayat ni dia kata athi'ullah, taat Allah. Jadi kalau taat Rasul, kena jumpa Rasulullah. Jadi kalau taat Allah, kena jumpa Allah Ta'ala. Nampak? Pasal pattern ayat sama. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Jadi ajaran sesat kata guru kami, pemimpin kami, dia jumpa dengan Nabi direct secara jaga, sesuai dengan zahir ayat ini. Maka nanti dia akan bawa pula
dia dah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sesuai dengan ayat ni. Dia berkena samalah pattern tafsiran. Kalau dia jumpa Nabi, maka dia jumpa Allah Ta'ala. Itu yang kadang-kadang timbul cerita Tok Syekh tu naik ke langit Mi'raj, jumpa Allah Ta'ala seminggu sekali ke, sehari 10 kali ke. Pasal Nabi pun dia jumpa, Allah Ta'ala pun dia jumpa. Sebab tu Ayah Pin dia naik ke langit. Ayah Pin cerita dia, moga-moga Allah ampuni dosa dia, harap-harap dia kekal iman. Cerita dia naik ke langit. Sebab tu dia pemimpin kerajaan langit. Dia naik ke langit tu, entah wallah, mungkin jumpa Allah Ta'ala lah kot. Allah Ta'ala kan, dia tahu. Jadi ajaran sesat dia manipulasi ayat ni. Dia dah jumpa Allah Ta'ala, dan kalau Allah Ta'ala pun dia boleh jumpa, apatah lagi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ni kata lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih, berbeza di dalam sesuatu perkara, farudduh, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi hari ini kalau kita beza, kita cuma rujuk Quran, kita cuma rujuk hadis. Ayat Quran suruh rujuk Allah Ta'ala, suruh rujuk Nabi. Itu yang timbul cerita selak tabir tu kan. Ada orang soleh zaman dulu cerita kan, ada penceramah lah, bila dia ada masalah tak faham, dia selak tabir je, atau dia buka tingkap selak tabir, tanya Rasulullah direct, Rasulullah jawab, dia tutup tabir. Macam tu je. Selak tabir begitu saja. Ada. Kalau ada cerita macam ni, hati-hati. Ada cerita macam ni, hati-hati. Jadi untuk taat kepada Nabi, kepada Rasul, pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penting. Jika ada masalah, maka ia perlu dibincangkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu guru ajaran sentiasa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara faham mereka. Tetapi cara faham yang betul, bukanlah berjumpa Allah Ta'ala, bukanlah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang betul. Taat kepada Allah yang betulnya ialah taat kepada perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini tafsiran yang betul. Kalau taat kepada Allah, mesti jumpa Allah Ta'ala, kita perlu semayang tak? Kita perlu semayang. Kalau kena jumpa Allah Ta'ala, kita perlu semayang tak? Kalau kena jumpa Allah Ta'ala, kita perlu semayang tak? Kita tak perlu semayang lagi, sehingga kita jumpa Allah Ta'ala. Selagi tak jumpa Allah Ta'ala, tak bertemu Allah, tak wajib semayang lah. Habis kenapa kita semayang? Pasal kita baca dalam Quran, aqimus salah, dirikan salat, walaupun kita tak jumpa Allah Ta'ala lagi. Jadi taat kepada Allah, tafsiran yang betul, taat kepada perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Ajaran sesat tak? Dia kena jumpa Allah Ta'ala, sebab tu dia tak semayang. Selagi mana dia tak jumpa Allah, dia tak semayang. Selagi mana dia tak jumpa Allah, dia tak puasa lah. Dia nak terima direct perintah daripada Allah tu. Ni Quran, ada ni Quran, aku kena taat pada Allah, bukan Quran. Ajaran sesat. Ajaran yang benar, taat kepada Allah ialah taat kepada Al-Quran.
Maka begitulah taat kepada Rasul ialah taat kepada perintah Rasul yang ada di dalam sunnah ataupun ada di dalam hadis. Kalau tidak, apa yang Nabi suruh kita tak wajib lah, pasal kita tak jumpa Nabi lagi, kan? Betul tak? Nabi suruh apa? Nabi suruh selawat. Aku tak jumpa Nabi. Itu ulama' yang kata Nabi suruh selawat. Aku nak kena jumpa Nabi sendiri. Aku nak tanya Nabi suruh selawat ke tak suruh selawat? Jadi tak payah selawat lah. Kan? Kita baca surah Al-Mulk lepas Insya' kan? Tabarakalladzi. Tu siapa yang suruh? Siapa sini yang pernah tanya kepada Nabi baca surah Al-Mulk? Tak pernah kan? Jadi tak payah baca lah. Yang baca tu pasal baca dalam hadis. No, mesti jumpa Nabi. Dia akan ada masalah. Jadi yang betulnya taat kepada Rasul ialah taat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya jelaskan cara faham yang betul dengan cara faham yang salah. Kemudian ada fahaman bahawa guru ajaran bertemu dengan para wali dari seluruh pelosok dunia. Para wali yang sudah meninggal dunia hadir bertemu dengan guru sebagai penghormatan kepada guru ajaran. Hal ini kerana maqam kerohanian guru yang sangat tinggi mengatasi maqam golongan muqarrabin. Dakwa, berkumpul dengan para wali, mesyuarat dengan para wali, jadi mesyuarat tu bincang. Allah Ta'ala nak turunkan azab, Allah Ta'ala tanya dulu para wali, bolehkah tak bolehkah? Ada cerita dia. Jadi wali-wali kena bincang dulu. Kalau katalah nak turun gempa bumi, Allah Ta'ala akan bawa agenda tu kepada para wali akan bincang dulu. Para wali yang hidup, masih hidup, yang dah mati, semua kumpul satu tempat, sembang dulu. Kalau para wali kata boleh dah ya Allah, gempa bumi tu boleh berlaku dah, bagi, baru Allah Ta'ala akan bagi gempa bumi. Kalau para wali mesyuarat tak boleh lagi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak akan turunkan gempa bumi. Makna lekeh sangat Allah Ta'ala ni. Kena ikut demokrasi majoriti. Nampak? Nampak tak? Ajaran tu sedang memperlekehkan Allah Ta'ala. Kita rasa wali memanglah, tapi tanpa kita sedar cerita macam tu memperlekehkan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tak tahu benda apa. Kena tunggu wali dulu, endorse bagi wali, barulah wali Allah Ta'ala boleh buat. Kalau wali kata tak boleh, Allah Ta'ala tak boleh buat. Nampak tak? Bahaya tak? Bahaya tak kepada iman kita? Seolah-olah sedang memperlekehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya. Cerita-cerita sembang wali dan sebagainya itu. Baik, dalam masalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga atau disebut yaqazah, ada perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Dalam riwayat hadis sahih Bukhari menjadi titik masalah, kata Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itulah yang saya tulis tu, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Sesiapa yang melihat saya di dalam tidur, maka dia akan melihat saya dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, tiada masalah dalam dakwaan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Namun wujud pelbagai tafsiran dalam permasalahan melihat Nabi secara yaqazah. Ada sedikit masalah. Ulama sepakat tengok Nabi dalam mimpi harus, tapi ulama berbeza pandangan tengok Nabi secara jaga.
Kerana ada riwayat hadis yang lain, maka seolah-olah dia melihat saya secara yaqazah saja. Seolah-olah, bukan tengok sungguh. Ada riwayat yang berbeza. Kita tengok fahaman ulama. Ada ulama yang mendokong fahaman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu dilihat secara jaga. Ialah Al-Hafiz As-Suyuti dalam risalah tajuk dia Tanwirul Halak fi imkani ru'yatin Nabi wal Malak. Pencerahan kepada makhluk pada keharusan tengok Nabi dan malaikat. Imam Suyuti kata boleh. Begitu juga Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, Ibn Al-Hajj dalam Madkhal, Imam Qurtubi, ya, dan beberapa ulama lain. Walau bagaimanapun ada beberapa tafsiran ulama lain dalam memahami maksud ni. Mana ulama lain tak setuju tengok Nabi secara jaga di dunia ni. Antara tafsiran yang lain, hadis ini khusus bagi golongan yang hidup pada zaman Nabi SAW, bukan zaman kita. Ya, sebahagian ulama kata hadis ni siapa ni, sesiapa ni zaman Nabi je, sesiapa zaman Nabi je. Zaman Nabi Muhammad masih hidup lah, dia duduk di Rom ke, duduk di mana-mana jauh ke, dia pernah mimpi tengok Nabi, dia akan tengok Nabi, dia akan datang ke Madinah jumpa dengan Nabi. Kata sebahagian ulama. Kata sebahagian ulama lain, hadis ini merujuk kepada hari kiamat, di mana insan yang bermimpi melihat Nabi SAW dalam mimpi akan melihat Nabi di akhirat dengan kelebihan tertentu. Siapa pernah tengok Nabi dalam mimpi, di akhirat nanti dia pasti tengok Nabi dengan kelebihan tertentu. Kalau dia tak pernah mimpi, di dunia dia akan tengok juga, tapi tak berapa special. Maknanya tak dibawa masuk lah, kita kata mengadap, dia tengok dari jauh gitu je, lebih kurang begitu. Dia ada dua tafsiran. Satu tafsiran menyatakan tengok sungguh di dunia, satu tafsiran kata tengok tu ialah orang zaman Nabi saja, bukan zaman kita. Yang kedua menyatakan di akhirat nanti. Maknanya ada khilaf di kalangan para ulama dalam mentafsirkan maksud yaqadhah ini. Baik, jadi sekarang kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil yang mana? First layer, sebelum benda ni, kita kena nilai dulu macam mana kita nak buktikan kebenaran kisah, cerita mimpi tengok Nabi, cerita yaqazah ni, macam mana kita nak buktikan? Malam tadi saya mimpi tengok Nabi, tuan-tuan percaya tak? Nabi kata man ra'ani fil manam. Dari sudut teori betul, dari sudut teori betul, dari sudut dasar betul, tengok Nabi dalam mimpi. Tapi kes saya ni, case by case ni, betul ke cerita saya tengok Nabi malam tadi? Macam mana nak buktikan? Ada kaedah? Ada cara? Tak ada kaedah, tak ada cara. Jadi kita beriman dengan benda ni, kita percaya betul, boleh. Cuma cerita ustaz tu kami ragu-ragu sikit. Kan tu. Betul lah. Kan. Okey? Boleh Baik. Saya cerita mimpi tengok Nabi, tuan-tuan tu. Tiba-tiba ada penagih dadah. Dia pun datang apa ni? Gua mimpi jumpa Nabi tadi. Nak percaya tak ya? Apa saya buat tak percaya? Dia tengah kan? Tapi tak boleh ke dia mimpi jumpa Nabi? Boleh pasal ni. Maka yang ni dari sudut teori, dari sudut dasar boleh, tapi case by case ni kita nak hukum ni
Yang tu yang susah. Maka kita hanya disuruh beriman dengan yang ni je. Kita wajib beriman dalam hadis ni, tapi kita tak wajib beriman dengan cerita tiap-tiap orang. Cerita tiap-tiap orang tu kita tolak tak apa. Jadi kalau kita tolak ajaran tu sesat, pasal dia duk cerita mimpi banyak sangat, mimpi kita tolak. Bukan kita tolak hadis Nabi, kita tolak dia kerana menyalahgunakan hadis Nabi. Sebab siapa-siapa pun boleh tipu. Siapa-siapa pun boleh tipu. Sama juga dengan yaqadhah. Ada ulama kata harus. Imam Suyuti apa sebut kata harus. Baiklah, Imam Suyuti kata harus. Tapi macam mana kita nak buktikan cerita kata dia tengok Nabi sungguh? Abu Ya Asy'ari yaqadhah dengan Nabi. Siapa boleh buktikan? Tak boleh buktikan. Jadi kita tolak cerita tu, bukan kita tolak hadis, kita tolak cerita tu. Jadi sebab itu orang yang mimpi jumpa Nabi, jangan cerita pada orang sangat, kerana tak boleh dibuktikan. Walaupun ulama semua kata boleh mimpi tengok Nabi, betul, tapi tak boleh dibuktikan. Kalaulah Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia tengok Nabi secara yaqazah, ada ulama kata harus, jangan ceritakan, kerana ramai ulama menolak yaqazah tengok Nabi tu. Bila dia ceritakan, itu menimbulkan fitnah. Itu menimbulkan fitnah. Kerana kita tak boleh buktikan. Layer yang pertama tu, membuktikan kebenaran tu tak boleh, tak ada kaedah. Yang kedua, manipulasi tu mudah-mudah berlaku, sehingga Nabi bagi amaran dalam hadis, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, sediakan tempat daripada api neraka. Dia tak tengok Nabi pun, dia kata tengok Nabi, dia jual nama. Kan? Boleh berlaku. Dia baik dengan menteri besar, dia jual nama menteri besar. Ini arahan MB ni. Saya baru balik jabat MB, jumpa dengan MB, walham selisih je. MB nak masuk kereta, dia nak masuk jabat, selisih je. Cerita ke orang, jumpa MB ni, arahan MB dia kata, sila nak laksanakan. Mana yang menteri besar nak tahu arahan tu? Kan? Boleh berlaku lah. Boleh berlaku. Kan? Menteri besar masih ada lagi, kan? Tapi nak sampai membuktikan tu ambil masa juga. Nabi dah tak ada, macam mana kita nak pergi tanya Nabi? Dia jual nama Nabi, Nabi arah begini, saya tengok Nabi lah. Situ masalah dia. Jadi situlah maknanya kita nak kena hati-hati. Kalaulah ajaran tu, guru ajaran, mana-mana ajaran duk suka jajar cerita mimpi tengok Nabi, ataupun duk yaqazah tengok Nabi tu, kita kena hati-hati. Itu kena hati-hati. Nanti kita akan sambung sikit lagi tentang masalah tu, supaya kita jelas bagaimana ada 2-3 ajaran dipatuakan sesat. 2-3 ajaran dipatuakan sesat. Salah satu sebabnya ialah kerana mendakwa yaqazah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok bulan depan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.